Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya nak kongsikan satu perkara yang sangat menarik tentang badan kita, tentang protein kecil, komunikasi sel dan bagaimana gaya hidup kita boleh mencetuskan masalah tanpa kita sedar. Ramai orang sangka spike protein ni datang dari luar semata-mata, tapi sebenarnya tubuh badan kita sendiri membentuk spike protein. Ia adalah tindak balas terhadap apa yang masuk ke dalam badan kita. Apa-apa yang tak sesuai dengan tubuh, contohnya makanan yang salah, banyak pengawet, udara tak sihat ataupun kesan kuman yang lama walaupun kumannya dah tak ada. Semua ni boleh mencetuskan reaksi dalaman. Bila benda-benda ni ada, tubuh akan menyesuaikan diri, melindungi diri dan dalam proses itu terbentuklah protein-protein kecil yang kita kenali sebagai spike protein. Bila saintis jumpa benda ni dalam darah kan, dia nampak zarah-zarah kecil melekat pada sel. Sebab dia kecil, dia bukan kuman, nampak tak penting, maka dibiarkan saja. Tapi bila dikaji lebih mendalam, rupanya benda kecil ni lah. Kecil jangan disangka anak. Sebab benda kecil ni boleh membuka pintu sel, menyebabkan sel jadi bocor dan membuat sel jadi stres dan sakit. Okey, itu tentang spike protein. Sekarang kita cakap tentang exosome. Dia ni lebih kurang tahu dengan spike protein, tapi dia tak melekat pada sel, dia bergerak. Dia bergerak dalam darah. Rupanya dia pembawa komunikasi, dia bawa signal macam WhatsApp. Kita selalu ibaratkan exosome ni macam WhatsApp yang bergerak dalam badan. Dia bagi tahu sel, kamu ni demam, padahal sel tu sihat je. Dia bagi tahu badan tak sihat, sebenarnya badan tu sihat. Dia bagi tahu sel, awak jangan kerja kuat, awak tidur. Jadi sel jadi lemah. Awak duduk diam. Rupanya dia memberi arahan yang tak sesuai dengan keperluan badan kita. Dan masalah lagi satu, kalau banyak sangat exosome ni, sel kita jadi letih mendengar arahan-arahan ni, jadi lemah, sakit dan layu. Jadi, exosome ni sebenarnya bukan benda jahat tau, tapi dia membawa mesej yang negatif, itu yang buat sakit. Tapi, apa kata kalau kita tukar exosome ni daripada pembawa mesej yang negatif, kita jadikan dia pembawa mesej yang positif. Sebab asal-asalnya, dia adalah pembawa mesej positif kerja dia. Tapi yang dia jadi negatif tu sebab salah kita. Sebab kita tak ada makanan yang baik, kita tak ada persekitaran yang bersih kan. Jadi dia pun bawa lah mesej yang tak elok sebab daripada toksin, daripada pencemaran, asap rokok semua tu kan. Jadi itu yang membuatkan exosome ni jadi berubah, jadi pembawa mesej yang tak baik. Jadi bila mesej negatif ni lama ada dalam badan kita, jadilah keradangan yang senyap. Maknanya subclinical. Orang tu tak nampak macam demam tapi dia demam sebenarnya. Komunikasi sel huru-hara. Kat muka, nampaklah cushion collagen jadi lemah. Sel jadi cepat penat dan tua. Sebab tu ada orang dah cukup tidur pun letih lagi. Tak tahu nak hilangkan letih tu macam mana kan. Macam depressed je. Kulit jadi cepat jatuh dan layu. Badan tak segar walaupun darah tu elok dan normal. Jadi kesimpulannya, kesihatan bermula di tahap sel ni. Benda yang kecil, kalau beredar lama, macam exosome tu, boleh memberi kesan yang negatif. Jadi kita kena jaga apa yang masuk ke dalam badan, apa yang badan simpan dan mesej apa yang sel kita dengar setiap hari. Okey, sekarang dah faham kan? Kenapa berlakunya kesakitan yang serius walaupun seseorang tu cukup tidur, cukup makan. Sebenarnya kerana kehadiran protein kecil yang dipanggil sebagai spike protein dan exosome.